Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan cencaru yang dah dibuang kulit dia ya. Nak digoreng. Ada cili kering yang dah direbus dan buang biji ya. Nanti nak dikisar. Itu biji bawang besar saiz besar ya. 3 biji bawang putih. Halia tu setengah inci. Ada air asam jawa. Goreng ikan hingga garing ya. Ikan pun dah digoreng ya. Bawang putih, halia dengan cili kering tu kita kisar sekali ya. Tumis bawang besar yang dihiris tadi tu. Hingga sedikit layu ya. Dah pun layu, bolehlah masukkan cili kering dan bawang putih, halia yang dikisar tu ya. Letaklah air untuk nak tumis, untuk masakkan cili tu ya hingga pecah minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ni Pak masak sambal ikan ya. Dengan sayur. Asyik makan daging je, kita makanlah ikan pula kan. Nak tunggu sambal tu pecah minyak. Nampaknya sambal pun dah pecah minyak ya. Masukkan air asam jawa tu. Masukkanlah garam, sebut perasa. Gula tu ikut manis masing-masing ya. Letak air lagi tambah kuah. Sebab dia dah pekat. Biarkan mendidih, masakkan air yang ditambah tadi tu. Bolehlah dirasa. Masukkan ikan yang digoreng tadi tu ya. Digaul rata biar sambal tu kena semua pada ikan tu. Cili ni nampak macam pedas kan, tapi dia tak pedas pun. Pedas sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.